Assalamualaikum semua. Harapnya anda semua sihat sejahtera. Dan kalau korang nak tahu, sekarang ni kita dah berada di episod ke-24. Dan macam biasa, bila Top 10 at 10 ni mesti ada cerita-cerita hangat. Dan agaknya siapakah artis-artis yang mempunyai cerita-cerita itu. Jadi jom saya ceritakan kepada anda carta minggu ini. Nombor 10. Wow, korang dah tengok tak Gegar Vaganza? Dan siapakah juara bagi Gegar Vaganza? Mestilah Alif Aziz kerana personanya dan juga kemerduan vokalnya. Dan dia juga telah membawa pulang sebanyak RM100,000 dan bergelar juara untuk pentas Gegar Vaganza yang ke-8. Nombor 9. Okey, gelagat Atu Zero yang suka meniru gaya Anwar Zain telah menarik ramai perhatian. Dan baru-baru ini apabila ditanya kepada Anwar Zain, Anwar berkata bahawa Atu mempunyai sikap yang versatile sebagai seorang pelawak dan Anwar cukup terhibur dengan karakternya. Nombor 8. Korang yang rajin scroll TikTok tu mesti korang pernah lihat sekumpulan remaja yang sering menari-nari tarian koreografi iaitu kumpulan NRC, Nasty Rock Crew. Dan baru-baru ini mereka telah mencipta fenomena. You all, I pun selalu tak nampak mereka menari-nari. Memang best, korang kena tengok. Dan sedikit tentang latar belakang mereka, sebenarnya mereka mula bergiat aktif pada 2010. Nombor 7. Sebelum ini pernah kecoh mengenai seorang pendatang baharu iaitu Danish Iskandar yang mendakwa dirinya telah ditipu oleh syarikat produksi. Sebab apa pula ni you all? Rupa-rupanya dia terpaksa melakonkan babak lelaki songsang. Dan baru-baru ini Iman Zulkarnain menyatakan bahawa dia tidak patut memperbesarkan hal ini sekiranya dia ingin menjadi seorang pelakon. Nombor 6. Pelakon dan pengacara terkenal, siapa lagi kalau tak bukan Nabila Huda. Jadi baru-baru ini dia meluahkan rasa terkilan apabila tahu secara tidak rasmi dirinya telah disaman oleh satu pihak gara-gara dia menuduh seorang aktivis telah mengambil bantuan mangsa banjir baru-baru ini. Nombor 5. Okay you all, I rasa korang mesti dah biasa dah dengar cerita-cerita sensasi tentang Dato' Sri Vida. Dan baru-baru ini ada lagi satu cerita bahawa Dato' Sri Vida telah menuduh Anwar Zain merupakan lelaki gay. Dan Ziana Zain telah meninggalkan komen iaitu biadab pada ruang komen TikTok Dato' Sri Vida. Nombor 4. Dialah penyanyi, pelakon dan juga influencer terkenal Dayan Trisha akui dirinya memang sangat rapat dengan abang kepada Umi Nazira iaitu Nazrin Musa. Dan kalau korang tengok dekat Instagram mereka memang sering mengupload gambar masing-masing sehingga netizen bertanya adakah mereka sedang dilamun cinta? Nombor 3. Pelawak yang dicungkil bakatnya dari pentas sinaran pasport kegemilangan, Pian telah disahkan meninggal dunia pada Rabu lepas. Dan menurut sumber, dia telah meninggal dunia di rumah ibunya di Sentul, Kuala Lumpur. Nombor 2. 8 tahun bergelar ibu tunggal dan kini Syura Badran telah menotahkan status tersebut setelah sah bergelar isteri kepada Muhammad Farizat Ismail di Masjid As-Salam Puchong Perdana. Majlis yang berlangsung dengan kehadiran 30 ahli keluarga dan kenalan terdekat, kedua-dua mempelai tersebut terpaksa melihat Farizat melafazkan akad sehingga 3 kali kerana terlampau gementar. Wow, so sweet lah you all. Cair I kat sini. Nombor 1. Tindakan Nora Danish yang telah memuat naik sedutan Super Tally 7 minggu sebelum kahwin yang berlatar belakangkan sebuah kuil
telah menjadi punca dia dituduh aktris syirik you all. Nora menempelak mereka supaya selidik terlebih dahulu, lebih-lebih lagi apabila melibatkan maruah dan juga agama seseorang. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung episod 24. Kalau korang nak tahu apakah cerita-cerita menarik pada minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. Selain tu, jangan lupa untuk tekan butang like dan share video ini di media sosial korang. See you guys soon. Bye.